Hello, Jay. Ya, Jangan lupa like and subscribe. bos Ron channel ya. Like. Subscribe. Tu pokoknya tu kalau jumpa tengok aja. Pecahin kepala. Kepala kali aku. Nengok aja aku pulang dulu ah. Capek. Ini aja cepat. Ada ketahuan kan. Apa ya? Apa cerita kita bagus kita tangkap apa itu? Bagus kan saya. Gara-gara saya tuntuk si mengganggu suasana. Apa orang tua ini? Apa yang pepek tengah jalan? Jangan cari masalah sama Apa yang kami. pepek tengah jalan? Apa bebek kami ini tadi? Apa itu? Ini pencuri. Pencuri. Pencuri siang-siang. Apa meletak kayak gitu meletak? Kamu dah sama aku. Kan, katanya pencuri siang-siang. Oh, pikir aku pakai mula sama aku. Kulibah terus. Mana pencurinya? Mana tahu dah lari. Salah drop kami. Ya? Mau nangkap pencuri. Itu apa bangga itu? Mau nangkap pencuri. Jangan tangkap dia. Ketangkap dia. Ya, iplung lah. Peng kami itu 5 juta yang Oh, rupanya kalian yang utang kemarin mak saya. enggak apa namanya? Itu keluaran ya? Iya, Iya. mirip kan? Macam saya. Apa itu? Lari go. Dari. Rumah nenek ini. Apa berhantu nenek ini apa ni? Ini betul di depan rumah ni. Kayaknya mujen ini. Halah walaupun mujen penting peng ini. Peng saya harus kumutang, harus kubayu tu utang tungku itu. Sampai ya, saya merumpuk saya sampai dikejar. Dia fikir lah bu ilung lit sampai. Itu tak jerah dengan bukunya. Nah ini Tuhan ambil. Aduh, rumah itu hancur sudah. Tak ada yang menolong saya. Aduh, rumah ini sudah berlabah semua ni. Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum. Siapa tu minta salam? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ada apa, nak? Oh, dah peka nenek ini. Oh, Nek, di mana anda? Ada perlu apa tu? Kita sendiri dipanggil-panggil tu. Dia fikir kita peka. Memang saya sudah tua, tapi saya tidak peka. Aduh. Assalamualaikum. Maaf sekali Nek, keluar terus. Siapa kamu anak muda? Apa bapa gerangan tolong bilang terus. Biar saya kasih. Apa perlu bantu? Saya bantu. Jadi gini Nek, aku mau minta pinjam duit dulu 5 juta untuk bayar hutang. Soalnya hutang saya cukup tumpuk sudah sama tungku itu. Tapi nenek macam hantu lah. Kurang ajar juga kamu bilang saya macam hantu. Kau fikir ni saya ni hantu belau? Wajar pula nanti kau itu. Datang ke rumah kita, Assalamualaikum panggil seperti itu, bilang kita hantu lagi. Cukup pakai bercampur ni baru tahu kamu. Kok gitu nenek? Udah panjang rambut, apa enggak pernah mandi? Apa kita? Mana dia saya mandi? Saya sudah lama ni seperti ini, rambut saya sudah panjang kerana tak trip kan aku main film ni. Ini baru puduh long-long. Tak trip kan lebih lagi nyolong. Ya Nek ya, pinjam walaupun nenek seperti itu penting duit saya 5 juta aja. Bayar hutang nanti kumukoh saya bayar. Ya Nek ya. Masalah apa? Alah fikirkah nak. Itu punya fikir kita tolong yang menurut saya. Masalah sejak buat pergi. Apa sudah cok bau. Main kau begah. Orang ketewa kan. Dia bawa ilmu ajak nak kegop kena apa? Bawa ilmu tu. Ngeri juga nenek ya. Alah fikir orang tua. Untung aja 4 nenek ini ada duit. Kalau enggak nak tajam aku jak kuat lagi. Nak pen warna dia nyolong. Alah aku tumpul. Masalah fikir. Apa lu? Bini yang lagi burung-burung tak yo tu.